Ya, tadi saya ada membuat pendedahan lah yang saya nak merawat hati yang luka ya. Kebetulan pula kita ke segmen tajaan. Saya nak tanyalah dengan pengarah urusan Anjung Hikmah Sdn Bhd, Ustaz Mahyudin Hamid. Boleh ke rawat luka saya ni? Boleh ya? Apa-apa luka boleh ya? Okeylah Ustaz. Ini dia, kita nak bercerita mengenai Anjung Hikmah ni. Mungkin latar belakang secara ringkasnya Ustaz. Bila syarikat ini ditubuhkan, di mana? Syarikat Anjung Hikmah ditubuhkan pada awal 2004 lah. Dan kita beroperasi, ibu pejabat kita di Banting, Selangor, dan syarikat Anjung Hikmah merupakan syarikat pengeluar kepada produk makanan kesihatan dan juga herba lah. Okey. Dan anda tak perlu ragu, semuanya telah pun disahkan halal. Anda tak perlu was-was. Dan kita dapati ada beberapa produk di depan ni. Saya tahu ada star produk iaitu Sipintras. Ya, Sipintras. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit apa kebaikan, kelebihan Sipintras ni? Ya, produk Sipintras kita amat baik untuk meningkatkan kecergasan minda. Dan setakat ini produk ini adalah produk yang terhangat di pasaran. Kerana selain daripada kesan yang positif dan dia harga yang amat berbatutan lah, baru RM12.50 ini siapa boleh makan ni Ustaz? Ya, semua peringkat umur. Kanak-kanak pun boleh ya? Kanak-kanak pun boleh. Yang bagus untuk pelajar, untuk meningkatkan IQ dan juga untuk menguatkan daya ingatan. Dan selain itu kita ada si Diamax, amat baik bagi mereka yang menghadapi masalah penyakit kencing manis lah. Dan pihak syarikat juga ada mengeluarkan produk bagi mereka yang menghadapi masalah ketagihan rokok, iaitu Sigap. Jadi kita tahu Sigap ya, bagi mereka yang menghadapi masalah ketagihan merokok, kita tahu sekarang ni rokok pun dah mahal. Jadi insya-Allah dia amat baik untuk bantu untuk servis paru-paru, servis jantung lah, dan insya-Allah baik untuk membantu mengelakkan penyakit. Istilah yang Ustaz guna tu menarik, servis paru-paru, itu. Dan harga kita amat berpatutan, baru RM20 sahaja untuk 1 bulan untuk pemulihan. Dan syarikat juga mengeluarkan produk Siriu Max. Dia amat baik untuk mereka yang menghadapi masalah sengal-sengal pinggang dan juga masalah urat saraf dan cepat keletihan. Harga amat berpatutan, baru RM20 sebotol. Dan selain itu pihak syarikat mengeluarkan produk bagi mereka yang menghadapi masalah resdung lah. Biasa masalah gatal muka, kerap bersin. Kemudian khusus bagi mereka yang banyak jerawat lah. Dan untuk pemulihan kita galakkan makan selama 1 bulan dan baru RM20 sebulan. Dan untuk setiap ni boleh tahan untuk 1 bulan. Ya, untuk 1 bulan. Dan syarikat juga mengeluarkan produk bagi mereka yang menghadapi masalah perut, sering kembung, khusus bagi mereka sekarang ni menghadapi masalah gastrik lah. Dan dia amat baik juga bagi mereka yang ada masalah sembelit. InsyaAllah dia mampu untuk melancarkan sembelit. Dan nama produk si Gastimax. Dan makan selama 1 bulan. Dan harga berpatutan baru RM20 lah. Kalau siapa-siapa yang XXL ataupun tebal-tebal lemak ada tak apa-apa? InsyaAllah produk kita sekarang ni yang sedang naik dan yang agak laris iaitu si Lensmax. Ya, si Lensmax ni amat baik untuk memecahkan lemak dan juga kolesterol, dan juga dia bagus membantu untuk melangsingkan tubuh badan supaya khusus wanita kelihatan anggun dan cantik lah. InsyaAllah. Dan Ustaz, ada juga yang kapsul-kapsul ni yang dipasarankan untuk melangsingkan badan. Kita dapat reaksi daripada mereka yang mencubanya lah kan. Katanya melalui dehidrasi, ada yang sampai masuk hospital terlantar sebab gara-gara nak kurus. Tapi bagaimana pula dengan produk ni? Produk kita insyaAllah tidak ada kesan sampingan lah, dan tak menyebabkan efek-efek yang berat lah. RM20 juga? Ya, sama RM20 untuk 1 bulan. Dan untuk pemulihan kita galakkan makan 3 bulan lah untuk nampak kesan. Dan produk herba, selain itu kita ada habat soda. Dia amat baik untuk meningkatkan kesihatan lah. Kesihatan tubuh badan, untuk menguatkan antibody, dan insyaAllah dia mampu membantu untuk pemulihan penyakit-penyakit yang berat lah, dan juga kronik. Ustaz, kalau cakap pasal harga ni,
Saya macam rasa betul ke RM20 ni? Betul RM20 kalau berbanding dengan produk-produk yang ada ialah produk-produk saingan yang lain. Harganya selalunya 50-60 ke atas. Bagaimana untuk syarikat ni pula, syarikat Anju Hikmah ni boleh meletakkan harga serendah ini? Pihak syarikat amat mementingkan harga yang amat berpatutan. Selain daripada itu, maknanya selain daripada produk kita memang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan, kita juga suci lagi halal dan mendapat kelulusan JAGIM, dan produk kita mempunyai kualiti yang tinggi sebab apa, kita dikilang yang bertaraf GMP. Jadi tak perlu khawatir, maknanya walaupun harga kita berpatutan di pasaran, yang penting maknanya pengguna dapat menggunakan produk yang baik, suci lagi halal, dan apa perlu kalau kita gunakan produk yang mahal sedangkan kita ada produk yang baik dan juga harga yang berpatutan. Dan selain itu kita ada juga produk untuk mereka yang selepas bersalin lah. 60 hari boleh membantu ibu-ibu untuk menguatkan apa ni, otot-otot dalaman dan luaran. Dan yang terakhir sekali, produk kita ada apa ni, Gentoplast 3+1 lah. Baik untuk apa ni, tenaga dan juga kesihatan. Dan bagi mereka yang ingin meningkatkan kecergasan dan kesihatan, sila dapatkan produk kami dan boleh layari laman web di talian di alamat di www.alhikmah.com.my. Dan nombor taliannya? Nombor talian di 03-318-76409, dan handphone saya sendiri di talian 0132201112. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ustaz, sharp aja ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Mahyudin Hamid, pengarah urusan Anjung Hikmah Sdn Berhad. Dan sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Itu dah, jaga kesihatan anda, okey? Dan kita nak berehat seketika, kita saksikan bikisan ini dia, segmen tajaan MECD, ya. Dan nanti juga kita akan tampilkan dengan pelakon-pelakon untuk bersama-sama bercakap mengenai legenda Ali Din. Yang kita tunggulah, kena tunggu. Sebab sekarang ni nak bersama dengan Eli Iskandar. Okey, terima kasih Abby dan tetamu di studio. Sebelum kita bersama dengan tetamu di studio, legenda Ali Din ini